Petang macam ni aku suka buat kopi dekat rumah tau. Bukan sebab nak apa sangat pun kan, tapi sebab aku rasa waktu macam ni paling sesuai untuk aku nak layan kopi ni. Setelah seharian tau aku pergi sana sini kan, aku selesaikan urusan itu ini. So waktu petang macam ni antara waktu yang bagi aku benda ni macam healing lah untuk diri sendiri kan. Siang tadi macam biasa je lah, urusan jalan apa semua kan, janji selesai semua benda. Lepas tu waktu petang ni macam biasa lah, kita nak jadikan badan kita ni jadi perlahan sikit lah waktu petang ni. So satu benda yang kita boleh buat macam ni lah, buat kopi buat kopi sambil tu kita relax lah. Sebab benda ni dia tak terkejar pun, dia lebih kepada macam korang merelaxkan diri korang tau. Sebab tu aku suka ada mesin kopi ni, sebab dia bila ada benda ni aku jadi pause sekejap. Aku jadi pause sekejap buat benda lain, jadi pause sekejap buat kerja aku apa semua yang lain tu kan. Dia bukan penat sangat pun, tapi cuma kepala tu dia rasa macam penuh tau. Penuh macam korang, bila korang nak selesaikan macam-macam benda, korang akan macam apa lagi yang tak settle kan. Tapi Alhamdulillah dah, bila petang ni dah settle. So aku sambut diri aku sendiri dengan secawan kopi yang aku buat sendiri lah. Okay. So nak buat dia pun bukan susah pun. Benda ni sebenarnya boleh je nak buat cepat, tapi sebab aku nak merelaxkan diri aku, so aku buat macam slow-slow je lah aku buat kan. Sambil-sambil apa, hidu bau kopi ni. Sambil tu kita tunggu dia brew apa semua. Jadi aku buat kopi ni bukan nak lari ke mana pun, tapi sebenarnya nak meredakan diri sekejap lah. Okay. Sebenarnya nak meredakan diri sekejap kan, nak relax sekejap. So buat kopi lah. Kalau tak buat kopi macam ni, dia tak relax tau. Dia jadi akan nak buat kerja itu, nak buat kerja ini. So dengan adanya benda ni, sambil-sambil tu kita relax lah untuk buat kopi kan, layan-layan. Sebenarnya bila kita buat benda perlahan yang macam ni, so bila kita dah buat macam ni, baru kita sedar tau sebenarnya hari kita hari ni okey je sebenarnya. Tapi sebab kita ni tak bagi rehat pada badan kita kan, sebab tu kita akan rasa macam serabut lah apalah semua kan. Okay. Tapi sebenarnya hari ni okey je. Yang penting kita ada benda yang kita merehatkan sekejap badan kita lah. So kopi pun dah siap. Lepas ni kita dah boleh sambung lah apa yang patut